Pernahkah Mursyidul Am PAS Allahyarham Tok Guru Nik Aziz menggunakan kenyataan-kenyataan begitu terhadap rumah-rumah ibadat? Pada hemat saya, daripada ingatan saya, ketika Allahyarham Tok Guru Nik Aziz masih hidup lagi, beliau telah menyarankan supaya rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa saling memahami satu sama lain dan juga adanya sikap tolak ansur di antara satu pihak dan pihak yang lain. Jadi, daripada ingatan saya, Allahyarham Tok Guru Nik Aziz yang satu ketika dulu menjadi Mursyidul Am PAS tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan yang boleh mengguris hati mana-mana kaum yang lain. Terutamanya, tak pernah saya, kalau boleh, saya minta Yang Berhormat Ahli Parlimen Pasir Mas buktikan kepada saya, pernahkah Tok Guru Nik Aziz mengeluarkan kenyataan rumah ibadat haram terhadap mana-mana rumah ibadat.